Bukan. B tu adalah bio. Perkataan Greek bagi life, kehidupan. Kalau korang tambah perkataan lain selepas dia, contohnya macam suffix logos yang merupakan perkataan Greek bagi sebab, prinsip dan ayat, korang akan dapat perkataan biologi yang membawa maksud kajian saintifik bagi kehidupan alam sekitar dan juga benda hidup. Biologi ni merupakan cabang ilmu yang dilaksanakan di biosfera atau sfera kehidupan. Ini merupakan nama lain bagi bumi. Di bumi terdapat biom. Biom ni adalah habitat yang mempunyai iklim, benda bukan hidup dan benda hidup yang khas untuknya. Contoh macam biom ni adalah padang pasir, hutan, lautan. Dalam tu ada biotik, benda hidup. Dan benda hidup ni bukan sejenis dia, bukan spesies dia. Malah benda hidup ni pelbagai, diverse. Dan dari situ kita datang perkataan biological diversity. Atau korang semua lebih kenal dengan perkataan biodiversity, kepelbagaian hidupan liar. Kepelbagaian hidupan liar ni bukan saja benda yang sebesar global, sebesar sebuah negara, tapi biodiversity ni korang boleh tengok dekat belakang rumah korang je. Saya cadangkan korang ambil 4 keping kayu sepanjang 1 meter dan korang plotkan jadi bentuk 4 segi. Di situ korang akan dapat plot 1 meter persegi, 4 segi. Dalam plot tu cuba korang tengok betapa pelbagainya tumbuhan dan betapa pelbagainya haiwan. Mungkin ada beratus, mungkin ada beribu jenis organisma dekat dalam tu. Itulah biodiversity. Selamat Hari Konservasi Hidupan Liar.